Malam itu, hujan turun tanpa henti. Di sebalik bunyi titisan air, hanya satu suara kedengaran. Suara dari radio yang sepatutnya sudah lama rosak. Baliklah. Lama tunggu. Farah tak tahu dari mana datangnya suara itu. Tapi, satu yang pasti, rumah itu memang pernah jadi miliknya. Dia memandu menembusi gelap malam. Jalan ke rumah peninggalan arwah neneknya kini penuh dengan kering dan kabus tebal. Tiba-tiba, Farah menolok sendirian. Kenapa aku dengar suara tu lagi? Radio tu lama aku buang bertahun dulu. Farah, jangan datang. Bau lembab dan kayu rumput menyambutnya. Jam dinding berdetik, tapi jarumnya tak bergerak. Di ruang tamu, dia nampak bingkai gambar lama. Gambar dirinya waktu kecil, berdiri di tepi seorang wanita berpakaian putih. Itu bukan nenek. Di belakangnya, sesuatu bernafas perlahan. Siapa tu? Farah bertanya. Dalam cermin, Farah nampak bayang dirinya. Tapi bayang itu tersenyum, walau dia tidak. Tiba-tiba, ada suara yang seram bergema. Kenapa datang balik, Farah? Rumah ni milik aku sekarang. Farah, jangan percayakan cermin tu. Suara itu lagi, tapi kali ini ia seperti cuba memberi amaran. Siapa kau sebenarnya? Dalam bilik itu, seorang kanak-kanak berdiri menghadap dinding. Lalu, Farah bertanya dengan lembut. Adik, kenapa nangis? Dia tak bagi saya keluar. Sekarang, giliran kau. Farah cuba lari, tapi bayang dalam cermin tadi kini muncul di hadapannya. Wajah sama, tapi mata hitam pekat. Dan bayang tu berkata, aku tunggu kau sejak kau pergi tinggalkan aku malam tu. Aku tak tahu. Pagi esoknya, jiran yang lalu di depan rumah lama itu terhenti. Kereta Farah masih di situ. Enjinnya sejuk. Tapi di dalam rumah hanya tinggal radio lama yang berbunyi perlahan. Baliklah. Rumah lama tunggu. Radio lama di ruang tamu tiba-tiba hidup sendiri. Dan daripada statik itu muncul satu suara lelaki. Farah, kalau kau boleh dengar, jangan ikut dia. Suara itu bukan suara neneknya, bukan suara bayang dalam cermin. Ia suara seseorang yang pernah Farah kenal dahulu. Ayah. Itu ayah.
Farah berkata dengan nada perlahan. Namun, ayahnya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Tiba-tiba, dari tingkat atas rumah, kedengaran suara tangisan seorang perempuan. Suara itu bukan tangisan kanak-kanak tadi. Ini bunyi seseorang yang jauh lebih tua, lebih dekat dan lebih marah. Farah cuba bergerak, tetapi kakinya seolah tidak dapat dikawal. Dia ditarik naik ke atas, bukan oleh tangan, tetapi oleh suara. Farah, mari sini. Aku dah lama tunggu kau. Pintu bilik di hujung koridor terbuka perlahan, walaupun tiada angin. Di dalam bilik itu, terdapat satu almari besar yang bertutup rapat. Dari dalam almari, bunyi sesuatu menggaru kayu. Perlahan, tetap, sekali demi sekali. Farah menelan air liur, lalu bertanya, "Siapa? Siapa dalam tu?" Almari itu bergetar dengan kuat, seolah ada sesuatu yang cuba keluar. Tiba-tiba, pam! Pintu almari terbuka terpelanting. Tetapi, tiada apa di dalamnya. Kosong. Hanya pakaian lama neneknya yang berdebu. Namun, sesuatu bergerak di belakang pakaian itu. Bayang hitam, rendah, meliar, bernafas laju. Satu tangan pucat keluar mencengkam kain baju neneknya, diikuti wajah yang sama seperti Farah, kembarannya, tapi tanpa mata. Bayang itu merangkak keluar dari almari, kepala terangguk ke kiri ke kanan seperti boneka patah. Dengan suara perlahan dan bergema, ia berkata, "Dulu kau tinggalkan aku di sini. Sekarang aku nak tempat kau." Farah menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Bayang itu melompat ke arahnya dan seluruh rumah bergegar seperti sesuatu sedang menarik masa ke belakang. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Rumah itu kini bersih, tersusun, lampu terang seperti 20 tahun lalu. Farah berdiri di ruang tamu, kebingungan. Di hadapannya, berdiri seorang kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak itu memandangnya dengan mata besar dan berkata, "Selamat pulang kakak. Kita semua dah lama tunggu." Farah menoleh ke cermin di dinding. Dalam cermin itu, dia tidak melihat dirinya. Dia melihat bayang tanpa mata tersenyum kembali. Dan semuanya terhenti.